Ramai orang bila nampak saja tanda-tanda wakaf dalam Al-Quran, tak pasti nak baca macam mana. Kadang-kadang main langgar je. Jadi jom kita belajar apakah maksud beberapa tanda wakaf dalam Al-Quran. Okey, baik. Yang ini kita tengok. Yang ini yang pertama sekali. Ini merupakan tanda wakaf lazim. Ya, dia mim ekor ke tepi. Apakah maksudnya? Bila kita nampak tanda wakaf ini, kita kena berhentikan bacaan kita. Kita kena wakafkan bacaan kita. Tengok elok-elok, dia mim kecil ekor ke tepi. Cuba buka muka surat 445, surah Yasin. Kita tengok pada ayat 76. Okey, yang atas ni. Fala yahzunka qawluhum. Kita wakaf di situ. Tolong berhati-hati dan tolong bezakan mim ekor ke tepi itu dan juga satu lagi tanda yang anda akan jumpa dalam Al-Quran, dia mim ekor ke bawah. Okey, baik. Yang mim ekor ke bawah ini merupakan tanda iklab. Contoh tanda mim ekor ke bawah pula, anda boleh buka surah Yasin, muka surat 440, ayat nombor 9. Tengok kat atas ni. Yang ini tanda iklab. Mim baini aidihim. Saya harap anda lebih jelas selepas ini, insyaAllah. Anda belajar sesuatu hari ini, kalau ya komen, Subhanallah.